Tak adalah kalau dia nak suruh I masak. Kalau nak suruh bini masak lagi senang hati kita. Dah berebut lah. Lepas kahwin tu ambil lah. Dia ada 3. Lepas raya baru I all out untuk wedding punya persiapan lah. 26 hari bulan 6 insyaAllah. Tapi anak I bukan artis. Wah. Anak I of course lah. Dia orang macam, dia memang tak tahu apa lah anak I lelaki kan. Cuma kalau apa-apa I cakap okay. Senarai hantaran. Sebelah lelaki sebelah perempuan. Tapi kadang-kadang I bagi je dua belah. Kan. So tak ada masalah. Macam apa yang dia orang nak tanya. Okay hantaran nak mana apa. Dia nak apa. Then I yang prepare semua lah. Ya betul. Ya betul. Dia orang tanya dia orang nak macam mana. Dan macam mana so kita merealisasikan impian dia orang. Sikit lah mak bakal duit. Mak lah kan. Mak lah kena agree ke tidak gitu. Dia okey je. Tapi macam okey dia kata nak traditional lace dengan songket. So kita bawa pergi dekat Man Kajang. Okey lah. So dia bagi tahu dekat okey Man Kajang nak macam-macam okey. Anak kalau apa kita decide nanti apa yang cantik lah. Dia macam okey je. Pendiam je. So dia kata Amar kata mungkin dia nak berhenti kerja lepas kahwin. Better lah. Kan tempat isteri di sisi suami pun. Betul tak? So ikutlah kalau dia nak kerja pun dia boleh kerja. Dia tak nak kerja pun tak ada masalah kan. Tak ada apa-apa halangan. Cuma anak saya kata lepas kahwin duduk sendiri tapi time makan nak balik rumah. Sebab yelah of course lah kita mak lebih tahulah selera anak macam mana kan. Tak ada. Tak adalah kalau dia nak suruh I masak. Kalau nak suruh bini masak lagi senang hati kita. Tapi dah berebut lah. Lepas kahwin tu ambil lah. Dia ada 30 tahun dah orang kita kan. Lepas kahwin nak pandai. Kalau dia pernah nak mami masak ni okey. I okey je. Kalau ni bini masak biarlah. Bini pula take over. Okey lah kan. I ada lagi 2 anak tu. Dan ada ligan tu. Aisyah dia tak ada siap. Masa kita syuting tu okey dia cuti. So memang hari cuti memang Zain memang takkan bagi dia berlakon ataupun ada apa-apa aktiviti seni on weekdays. Dia okey je. Sebab dekat set dia orang layan dia macam wow macam star. So dia lagi diva pada I tau. Dia sangat diva. So macam dia macam I tengok dia macam dia seronok. Dia macam seronok shooting dekat set. So dia macam okey je. Tapi kalau untuk drama tak lah kot. I okey tapi jangan sampai ganggu sekolah dia. Kalau boleh on weekend okey je. Tapi tak boleh ganggu langsung sekolah dia.